buka mata. Betul? Pejam, masuk kereta diam-diam. Kanan ni. Okey, masuk kereta diam-diam, pejam mata. Jangan buka. Jangan buka. Atau kau pandang je sini, okey? Masuk. Okey, masuk. Masuk kaki sekali, pejam mata. Masuk wangi. Sampai aku tutup pintu, aku masuk baru kau ni. Dah. Sebenarnya kau lebih aku kat luar tu. Okey, buka. Aku tak boleh nyanyi lah. Kanda tak teks pun lepas raya. Apa maksud jeritan tu? Malu lah. Kenapa kita cakap ada Imantra? Kalau tahu aku bersiap-siap elok-elok sikit lah. Alah, kan surprise. Ya, kalau tahu awal-awal aku dah bersiap elok-elok lah. Ini dah tak bersiap sangat. Kalau bagi tahu awal-awal nanti tak surprise lah. Ya, tapi orang nak masalah- surprise kat Kanda. Ya, tapi masalahnya bukan cakap macam ni. Handsome je lah. Tak nak, jangan pandang. Jangan pandang. Bodoh asal aku malu dah semua aku. Kanda, handsome je lah. Kau bersikit dia pasal kau tahu yang aku Pandanglah sini. Ya, baby tu. Bodoh lah Aslah. Kanda ingat tak kau nak ambil gambar dengan Iman masa Ya, tak dapat? ya. Itu time bersiap. Ni tak bersiap. Malah. Itu okey. Sudah. Handsome je. Tak nak. Tadi isu konten boleh. Takkan tak handsome. Tadi tak. Hari ni tak bersiap mana. Hari ni tak ada shoot konten. Saya tak nak pandang langsung. Pandanglah sini.